Bagaimana jika kita lihat asal-usul lagu Anak oleh Freddie Aguilar? Ini kisah di sebalik salah satu lagu paling ikonik di Asia, Anak, nyanyian Freddie Aguilar. Ditulis pada tahun 1977 selepas dia lari dari rumah dan mengecewakan ayahnya, Freddie akhirnya pulang penuh dengan penyesalan, lalu lahirlah lagu ini. Anak menyentuh hati kerana membawa mesej tentang kasih sayang ibu bapa, penyesalan, dan keinsafan seorang anak. Semasa engkau dilahirkan, kabul sudah satu impian nyata kurnia. Lagu ini telah diterjemahkan ke dalam 27 bahasa, dimainkan di lebih 50 negara, dan versi Melayunya terjemah oleh M. Nasir. Anak bukan sekadar lagu, ia peringatan abadi bahawa sejauh mana pun kita pergi, kasih sayang keluarga tetap menanti.